harta dunia tak boleh bawa ke mana, dik. Mai taping bawa je. Abang ada 10 orang adik-beradik. Paling tua mak Kak Zarina Zainuddin, paling tua. Tapi adik-beradik 10, tapi masing-masing ada family masing-masing ni. So diorang dengan hidup diorang. So abang pun tak nak kacau diorang. Harta dunia. Ya betul, harta dunia ni pada abang, bila abang dah sampai ke tahap macam ni, kan, abang dah jadi macam nak buat apa benda ni semua. Abang tak ada apa nak beli dalam hidup abang, semua dah ada. Alhamdulillah, arwah sebelum dia pergi ditinggalkan segala. Ni harta benda yang abang ada ni semua harta dia, bukan harta abang. Abang tak ada harta. Ni consider harta Sky lah. Dia bagi rumah dekat Munkiara, kat Subang, bagi bisnes, semua dia punya. Produk-produk ni semua Akiko punya, bukan abang punya. Cuma abang terkilan lah, dia nak keluarkan untuk muka. Tak sampai hajat dia. Tapi actually benda tu dah nak on the process. Usahawan dan pempengaruh media sosial Abdul Rizwan Abdul Muttalib atau lebih dikenali Rizzo Okumura mengaku duit milik Allahyarham isterinya Akiko Okumura hilang ketika insiden berlaku. Katanya, dia menyedari duit tersebut hilang selepas beberapa hari kematian isterinya ketika mahu menyimpan duit berkenaan. Bagaimanapun, dia tidak mahu menuduh mana-mana pihak memandangkan pada ketika kejadian tersebut berlaku, dia juga berada dalam situasi yang tidak stabil. Bisnes abang ada abang punya CEO jaga, semua jaga. Kalau orang tak jaga, meninggal abang adik. Sampai hati. Ya, that's why abang jadi macam tak sangka lah. Orang tak lah, masa tu abang lost, tengah dalam sedih, tak tahu nak buat apa, betul-betul tak tahu dik. Betul, baru 2-3 hari ni abang mau nak kemas semua kan. So abang nak ambil lah duit tu, nak simpan. Abang nak cari duit tu dah tak ada. So abang telefon abang punya manager yang CEO abang tu, dia dengan abang masa abang masukkan duit tu. Dia pun jadi, kau masuk kat situ cuba tengok. Abang tengok memang tak ada dah. Hari ni abang teruskan produk baru, InsyaAllah. Terima kasih. Siapa ambil abang tak tahu dia, abang tak boleh tuduh orang. Pada abang tak apalah, tu biar dia dengan Tuhan jadi. Abang buat report polis pada abang macam ni lah dik. Sebab dalam rumah abang masa kejadian kan, bukan tak ada polis pun ada. Tapi abang tak tuduh polis ke kawan ke, tidak. Abang tak tuduh siapa-siapa. Dia ada forensik, ada polis, ada doktor. Ramai sangat. Ada kawan-kawan abang yang ramai. So tak tahu nak cakap apa kat sini. That's why pada abang, better lah abang redakan, tapi korang jawablah dengan Tuhan. Tu je. Tu antara kau dengan arwah. Tu duit, bukan duit abang, duit arwah. Sebab kita orang bawa balik Jepun, duit Jepun tu ada 2 M block. Tak payahlah cerita benda tu dik. Tak payah panjang kan. Kita panjang kan tak guna. Dia dalam 60 ke 70k lah. Duit, kalau tukar duit Malaysia dapat 60 ke 70k. Sebab pada abang duit ni, duit harta benda ni tak ada apa dik. Bila abang dah tengok kejadian, bila once abang nampak kejadian arwah dah tinggalkan abang kan, abang tengok semua barang-barang baju dia apa semua kan. Arwah punya baju dik, baju dia selai, baju dia pun, ni abang cerita ni bukan abang nak menunjuk ke apa, tidak. Ni arwah punya, sebab dia suka, dia ada duit, dia belilah satu helai baju dia, baju biasa je, baju macam satu helai baju dia pun dalam 11,000 macam tu. So abang nak buat apa baju-baju macam tu? Abang tak tahu nak buat apa, abang cuma simpan je. Lepas tu dengan handbag